Rasuah bukan jalan pintas menuju kejayaan. Setiap sogokan merosakkan kepercayaan dan masa depan kita. Pilih amanah, utamakan integriti dan berani berkata tidak kepada rasuah. Bersama kita bina masyarakat yang adil, telus dan bermaruah. Tolak rasuah, pilih amanah. Selamat pagi semua. As you guys know, kita kan belajar KIA and tahun ni kita ada masuk competition international for rasuah lah kan. Hadiah adalah RM5. Wow. Ini competition persorangan tau, so tak boleh bekerjasama. Itu untuk competition lain lah. So kalau korang ada financial issue or in need of money, korang bolehlah join competition ni. Meanwhile, yang budak miskin kan, dia bijak tau, tapi tak confident. Ya, plan aku, dia bijak tapi tak confident. Competition mana pernah masuk gila. Okay, sini lah aku plan. Aku nak bagi dia 2K, aku ambil 3K. Tapi aku offer dia 2K, dia dapat 2K dia rasa macam gila lah sebab dia nak pergi depan. Tak berani. Lagi aku pergi depan aku buat kerja research apa semua kan, 3K macam tu. Kepala otak, siapa aku ingat lecturer tak boleh detect ke? Takkanlah lecturer tu nak pergi kat aku, dia kata awak tu tak pandai, macam mana awak boleh menang? Takkan nak pergi macam tu. Masalah memang kau tak pandai lah bodoh. Kau tahu, yang tak pandai tu kau. Kalau kau pandai, kau dah rasuah dah budak miskin tu. Aku baik hati lah siap. Baik hati dapat duit ke? Dapat 3K, tak kan? Okey, semua itu sahaja kelas bersurai ya. Kan ada pertandingan kan? Suggestion lah. Kau nak 2K tak? Kau 2K ni aku cakap, bukan 100. What? Untuk kau aku bagi 500 dulu. Kalau kau accept lah. Untuk 2000 tu, aku nak kau tolong aku untuk competition ni yang madam cakap tadi. Boleh lah. Weh, diorang buat apa tu? Aku rasa si Hel tu tengah bagi rasuah tu. Weh, ya doh, aku pun rasa. Nampak tu? Scan QR code gila. Ya weh, kita kena beritahu madam lah weh. the next morning. Weh, korang bukan risau ke? Alah weh, kan? Itu yang terlibat tu. Ya, yang kita nampak hari tu kan? Risau. Hari tu aku nampak kau scan QR dekat Hal. Hal suruh kau buat apa-apa ke? Tak ada lah. Mana ada, korang ni pandai-pandai je. Kita nampak hari tu. Tak, kau ingat kita orang buta. Kau janganlah macam ni. Tak baik tau rasuah. Tak lah, mana ada. Korang ni pandai-pandai je. Kau mengaku. Kau nak jujur ke? Kau nak kita orang spill dirty? Orang ada bukti. Sebenarnya hari tu Hal ada bagi aku 2,000 untuk siapkan assignment competition tu. Aku ada teringat yang lecturer ajar kita dalam kelas tu pasal integriti dan anti rasuah. Aku terima duit daripada Hal tu sebab aku terdesak nak pakai duit. Kalau kau masuk sendiri competition tu, kau boleh dapat 5K terus daripada 2K je. Betul? Kau tak payah share pun. Okey lah, macam tu aku message dia. Many minutes later. Wait, Datang kan, kau tak datang. 1,5 jam aku tunggu sini. kenapa kau ajak aku jumpa? Aku kata aku tak nak terlibat kan? Tak, apa hal kau tiba-tiba cancel ni? Kau steady sikit lah. Aku dah bagi kau 500 awal-awal tu. Yang habis kelas tu. Macam mana nak settle? Aku transfer balik duit kau yang 500 tu. Lepas tu nanti
aku tak nak terlibat apa-apa dah rasuah dengan kau. Okay, tak apa lah. Kau tak nak 2K kan? Mampus kau lah. Aku cari orang lain. Okay dah. Pergi lah. A few moments later. Ya? Assessment yang competition rasuah. Alright, thank you. Right, nanti saya hantar kepada juri for further reviews. Alright, thank you for this assessment. 2 hours later. Alright, good morning guys. Okay, korang tahu kan pasal pertandingan KIA tu kan? So, hari ni saya nak umumkan siapakah pemenang dia. Mestilah aku. Mestilah aku. Aku rasa kau you yang menang. Okay, tak apa. Kita tengok. Okay, tempat pertama jatuh kepada Muhammad Ha. Madam! Ni tak fair langsung, madam. Kenapa? Sebab saya nampak tadi, dia bagi rasuah dekat budak kelas sebelah. Betul madam, kita orang pun nampak. Terus ada bukti. Ini tak adil, madam. Okay, kalau ada sangat aku rasuah budak, kau try panggil. Mana ada? Try. Tengok ada ke tak? Okey? Ni ha, Steph. Madam, sebenarnya saya yang ambil rasuah tu. Saya ambil untuk nak exposekan dia. Lagipun, saya bukan bangsa yang pertama. Ha? Betul ke? Tu. Kalau begitu, Muhammad Ha akan disingkirkan. Pemenang yang terbaru ialah Nurul Alisah. Moments later. Tanpa rasuah pun kau boleh menang. Kau kena percaya diri kau. Kita kamu kau boleh. Tahniah weh. Terima kasih. Terima kasih.